ASB versus tabung haji versus unit trust, mana lagi untung tahun 2025? Ramai orang tanya saya, nak simpan duit ni mana paling berbaloi? SB, tabung haji atau unit trust? Jom saya terangkan simple je, biar faham 1 minit. Kalau kau nak pelaburan rendah risiko tapi masih bagi dividen okey, ASB antara pilihan terbaik. Dividen dia sekitar 4% kepada 5.5% setahun. Unit harga kekal Satsus. Cuma khas untuk Bumi Putra je. Dan tak semua dana ASB patuh syariah. Kalau kau nak simpanan 100% halal, tabung haji pilihan paling selamat. Pulangan dia sekitar 3% kepada 4% setahun. Tapi yang best, dijamin kerajaan dan terus tolong urus zakat. Sesuai untuk simpan duit, jangka panjang atau nak pergi haji nanti. Tapi kalau kau nak potensi untung lebih tinggi, boleh tengok unit trust. Pulangan boleh cecah 6% kepada 12% setahun, tapi ada risiko nilai dia boleh turun ikut pasaran. Banyak dana patuh syariah juga ada. Macam Public Mutual Islamic. Jadi kesimpulannya, ASB stabil and senang gandakan. Kuaf tabung haji halal and selamat. OZU unit trust untung tinggi tapi ada risiko. Apapun, paling penting konsisten simpan. Bukan tunggu masa paling sesuai untuk mula.